B E ba C E ca Halo, ba ba di sekolah ni. bat aish lain pula Is.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah bahan BBM kumpulan yang telah dibuat oleh kumpulan kami. Bahan BBM ini sesuai digunakan untuk mengajar pelajar tahap 2. Di sini kami menggunakan unsur-unsur dan imej-imej yang menarik supaya dapat menarik minat pelajar-pelajar. Seterusnya kami menggunakan tulisan yang besar supaya pelajar dapat melihat dengan jelas. Akhir sekali, kami menyediakan permainan supaya pelajar tidak bosan belajar dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fadli Zilika Birafrizan ingin menerangkan tentang bijak membaca, hebat menulis. Jadi, setelah kawan saya Hazmi tadi membentang, jadi kita akan beralih kepada cara permainan tersebut dijalankan. Jadi, bahagian sini kita bagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, bahagian untuk bahagian ini diberikan kepada dua mangkuk. Kemudian di dalam mangkuk ini terdapat tiga dan juga tiga kata-kata adjektif. Kemudian murid tersebut haruslah mengeja dan membaca perkataan tersebut dengan betul. Baiklah, selepas kawan saya Ikram bentangkan permainan yang pertama tadi, kita bergerak kepada permainan yang kedua, iaitu memadankan kata. Selepas murid mengambil perkataan dan membaca dan mengeja perkataan tersebut, murid tersebut perlu memadankan perkataan tersebut ke gambar yang sesuai. Sebagai contoh, di sini kita letakkan gambar bunga, tayar, padang, kasut dan rumah. Jadi kata adjektif tersebut murid perlu baca dan eja, dan murid akan padankan dengan cara menulis. Baiklah, kita akan teruskan kepada sesi demonstrasi BBM kita. Jadi, Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Jadi, hari ini cikgu ada bawa satu permainan. Seronok tak permainan yang cikgu bawa hari ini? Wah, cantiknya. Cantik dan menarik kan? Ada jenali, ada Ya, ada macam-macam animasi. Jadi, hari ini nama permainan yang cikgu nak buat ialah bijak membaca, hebat menulis. Ulang balik. Bijak membaca, hebat menulis. Okey, pandai. Jadi, cikgu terangkan dulu cara bermain dia. Jadi, mula-mula setiap orang akan ambil satu kertas ini. Kemudian, kamu semua akan buka dan baca perkataan tersebut dan pilih, padankan kepada gambar-gambar yang cikgu bagi ni dengan betul. Eja dengan betul. Boleh? Boleh. Okey, jadi saya mulakan dengan Haziq dulu. Haziq, bangun. Okey, ambil satu perkataan daripada mana-mana. Ali lah. Okey. Okey, buka. Jadi, B-I-B-S-A-R. Sar. Besar. Okey, betul. Jadi Ali? Ya, Ali lah. Jadi Haziq, di manakah Haziq rasa perkataan ni sepatutnya ada? Kat rumah, cikgu. Rumah. Betul. Jadi, ambil pen ni, eja dengan betul. Okey.
Dah cikgu. Nampak tak? Okey, saya tanya Hazmi. Betul tak Hazmi tulis ni? Betul ke cikgu? Hazmi pun sama. Sebenarnya ejaan dia salah. Ejaan besar ialah B-I-B-S-A-R SAR. Besar. Ulang balik. B-I-B-S-A-R SAR. Besar. Pandai. Okey Haziq, bagi cikgu. Okey, kemudian Haziq ambil lagi satu. Okey. Haziq buka. Okey, baca. K-A-K-C-A-K. Kaca. Okey, pandai Haziq. Kemudian, okey, cuba Haziq padankan. Guru. Okey Haziq. Cikgu nak Haziq tulis. Dah cikgu. Okey. Jadi kali ni Haziq betul eja kacak. K-A-K-C-A-K kacak. Kacak. Okey Haziq. Kemudian Haziq cuba sekali lagi yang terakhir. D-U-B L-A-T lat. Bola. Salah. Salah. B-U-Bu L-A-T lat. Bulat. D-U-B L-A-T lat. Bulat. Pandai pun. Okey, Haziq, sekarang cikgu nak Haziq padankan. Tayar cikgu. Okey. Sekarang Haziq tulis. Eja betul-betul. Baik cikgu. Kalau salah, kena Haziq. Ini apa je? Okey, nampak kali ketiga Haziq betul. Jadi Haziq boleh duduk. Okey Haziq, pandai. Hazmi, berikan tepukan kepada Haziq sekarang. Kira Hazmi pula. Sila bangun Hazmi. Ya. Okey, jadi cikgu nak Hazmi pilih ambil satu perkataan daripada mangkuk tersebut. Saya nak Papa Zola. Papa Zola. Okey, ambil Papa Zola. Okey. Saya ejek cikgu. Okey, je. C-A-N Chan C-I-I-T-I-K Cantok. Salah tu Hazmi. Hazmi buat silap ni. Ejaan yang betul dia C-A-N Chan T-I-K-T. Cantik. Oh, cantik. Cuba Hazmi eja semula. C-A-M Chan T-I-K-T. Cantik. Pandai Hazmi. Jadi Hazmi, sila pilih. Mana yang sesuai padankan? Padang itu cantik. Rasa itu Betul. cantik. Rasa bunga itu cantik lah cikgu. Hazmi yakin? Saya yakin cikgu. Okey, kalau Hazmi yakin, Hazmi sila eja cantik dekat perkataan bunga itu. Cantik Cantik. Pandai Hazmi. Bunga itu cantik. Tepuk tangan. Oh, pandai ni. Okey Hazmi, bagi cikgu. Okey Hazmi, ambil lagi satu Hazmi. Saya meja tu. Ambil lagi. Yeah. Okey. K-O-K-O T-O-R to. Koto. Betul. Oh. Okey Hazmi, sila padankan. Padang kasut. Tinggal dua je. Saya rasa kasut lah cikgu. Kasut. Rasa kasut lah. Okey, kalau Hazmi yakin, Hazmi sila tulis. Tulis saya. Eja dengan betul tau.
Kotor je, kotor. 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 Hazmi yakin dengan ejaan Hazmi? Saya yakin cikgu. Hazmi buat silap ni. Okey, Haziq. Ya, cikgu. Cuba eja dengan betul kotor macam mana? K-O-K-T-O-R tor. Kotor. Pandai Haziq. Pandai aku. Okey Hazmi, macam mana eja yang betul? K-O-K-T-O-R kotor. Pandai. Tepuk tangan. Yeay. Okey Hazmi, yang terakhir. Terakhir. Pastikan tidak salah ya Hazmi. Ya. Okey. Okey, sila eja. L-U-L-U-L-A-S. As. Luas. Betul? Tepuk tangan untuk Hazmi. Okey Hazmi, sila padankan. Oh, ni ya cikgu. Ya, betul. Tinggal satu je. Padang itu Ya, betul. Padang itu luas. Tanya murid-murid. Okey Hazmi boleh duduk. cikgu. Jadi, hari ini murid-murid cikgu telah belajar cara mengeja dan cara menulis. Betul tak? Betul. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Jadi, tamatlah kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Lepas demonstrasi tadi, terbuktilah bahawa bahan BBM ini sangat membantu guru untuk mengajar pelajar-pelajar yang ada masalah membaca dan menulis. Bukan sahaja satu kemahiran yang telah diasah, tetapi dua, iaitu membaca dan menulis. So, bahan BBM ini sangat terbuktilah berkesan kepada pelajar-pelajar yang ada masalah tersebut. Selain itu, selepas demonstrasi tadi, guru kami mendapati bahawa dengan warna-warna dan unsur-unsur imej-imej yang menarik dan permainan yang menarik dapat menarik perhatian pelajar-pelajar yang malas ataupun kurang minat dalam belajar. Baik, itu sahaja daripada kami. Bila waktunya langit memanggilmu pulang, wahai mentari, jangan kau risau.